Berapa banyak duit anda dah habis selama anda guna handphone? Mari sini saya kira. Katakanlah anda bayar hanya RM50 saja sebulan, maka setahun anda dah habis RM600. Maknanya selama anda guna handphone 10 tahun, anda sebenarnya dah habis RM6,000 semata-mata kerana call dengan data aja. Berbaloi ke? Saya kenalkan, ini adalah SIM card Tun Wow. SIM card ini dikuasakan oleh Celcom Digi. Anda nak kekal nombor lama boleh, nak pakai nombor baru pun boleh. Kalau anda guna SIM card sekarang, anda dapat call dengan data aja. Lebih baik anda pakai SIM card Tun Wow. Anda dapat call, data, kemudian anda dapat takaful kemalangan lagi RM30,000 percuma, dapat hibah lagi RM4,000 percuma. Takaful ni anda tak payah bayar caruman pun tiap-tiap bulan. Anda dapat percuma saja sehingga 75 tahun. Kemudian anda dapat point. Point ni anda boleh berbelanja balik beli barang. Coverage pun Celcom Digi, coverage paling luas dekat dalam Malaysia. Internet high speed 4G 5G guys. Nak tahu tak sebenarnya berapa banyak data anda guna sebulan? Mari saya tunjukkan. Anda pergi ke setting, klik dekat data usage. Bila anda tengok, rupanya anda guna data tak sampai pun 50 GB sebulan. Sebenarnya, rakyat Malaysia ni purata mereka menggunakan data sebulan sebanyak 25 hingga 35 GB je. Dalam Tun Wow, RM35 saja anda dah boleh dapat 75 GB data high speed. Tak ada kontrak, tak ada charge tersembunyi. Tun Wow juga ada plan 20, ada plan 50, ada plan 60. Semuanya mencukupi untuk rakyat Malaysia. Dengan kelebihan yang banyak macam ni, anda hanya perlu bayar RM19.50 sekali saja semua hidup. Anda akan dapat singkat 20 GB data high speed dan RM30,000 takaful kemalangan percuma untuk anda sehingga umur 75 tahun. Kalau nak lagi diskaun, anda ambil siap dengan plan 35 sekali. Anda hanya perlu tambah RM30 je. So anda jimat RM5. Anda dapat data lebih banyak dan anda dapat percuma hibah RM4,000. Anda nak lagi jimat? Guna handphone free je lah. Anda perkenalkan SIM card ini kepada orang lain, maka anda akan dapat cashback 10%. Cuba anda pilih. Anda terus bayar setiap bulan tapi anda dapat call dengan data aja, ataupun anda bayar yang sama juga, anda dapat call dengan data tapi anda dapat ekstra data tak habis bawa ke depan, takaful kemalangan RM30,000, hibah RM4,000, point untuk belanja dan cashback seumur hidup. Mana yang anda pilih? SIM card sekarang ke ataupun SIM card Tun Wow? Cuba komen.